Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aida Nabila binti Wan Muhammad Suhaimi. Nombor matrik saya 088854. Saya ingin memberi kesimpulan tentang isu yang saya ambil, iaitu isu child free. Seperti yang kita tahu, child free ni adalah pilihan pasangan zaman kini untuk menangguhkan atau tidak mahu mempunyai anak. Berdasarkan informan saya, iaitu kenalan rapat saya lah, beliau memberitahu saya kenapa pasangan muda hari ini memilih untuk child free kerana faktor ekonomi. Mengapa faktor ekonomi itu memainkan peranan yang penting? Kerana pada zaman sekarang, ekonomi sangat-sangat mempengaruhi dalam sesebuah keluarga. Ianya termasuklah harga rumah, komitmen pendidikan, penjagaan seseorang anak itu dan juga keperluan asas dalam keluarga. Jadi, bagi mereka, terutamanya pasangan muda, mereka belum bersedia dalam segi kewangan kerana ekonomi yang sangat-sangat meningkat pada zaman kini. Bagi mereka, faktor ekonomi ataupun kewangan ni sangat-sangat penting berbanding soal anak. Kerana pada zaman kini lah, macam yang kita boleh lihat, realiti zaman sekarang, persekitaran ekonominya lebih tinggi dan mencabar daripada generasi terdahulu. Jadi itu adalah faktor ataupun penyebab kenapa pasangan muda memilih untuk menangguhkan kehamilan ataupun memilih child free. Selain itu, faktor kerjaya turut memainkan peranan yang besar kerana jadual kerja yang padat, bebanan tugasan yang sangat tinggi dan juga tekanan pada tempat kerja membuatkan pasangan muda ini ingin menangguhkan rancangan untuk memiliki anak kerana mereka bimbang tidak dapat memberikan masa ataupun perhatiannya sepenuhnya untuk anak mereka. Ada juga yang merasakan mereka lebih bebas dari segi beraktiviti lah. Contohnya macam berkembang dalam kerjaya, melancong bersama pasangan, membuat hobi yang baru dan lain-lain. Jadi hal ini sangatlah menunjukkan perubahan nilai dalam masyarakat moden, iaitu pada zaman kini yang lebih menekankan keseimbangan hidup, kesejahteraan mental dan juga pencapaian peribadi. Dari segi sosial, informan turut berkongsi bahawa stigma terhadap masyarakat tentang child free ini masih wujud, terutamanya dalam kalangan generasi lebih tua ataupun masyarakat luar bandar yang memegang kuat kepada nilai kekeluargaan tradisional. Ada yang beranggapan bahawa pasangan tanpa anak ini dianggap sebagai keluarga yang tidak lengkap ataupun tidak memenuhi tanggungjawab sebagai suami isteri. Namun begitu, pandangan masyarakat semakin berubah, khususnya dalam kalangan orang muda dan mereka yang tinggal di bandar. Dalam kalangan generasi lebih tua ataupun masyarakat luar bandar yang memegang kuat kepada nilai kekeluargaan tradisional. Ada yang beranggapan bahawa pasangan tanpa anak ini dianggap sebagai keluarga yang tidak lengkap ataupun tidak memenuhi tanggungjawab sebagai suami isteri. Namun begitu, pandangan masyarakat semakin berubah, khususnya dalam kalangan orang muda dan mereka yang tinggal di bandar, kerana mereka lebih terbuka untuk melihat pilihan child free sebagai hak individu dan bukan sesuatu yang pelik. Ini menunjukkan bahawa perbezaan penerimaan berdasarkan lokasi, tahap pendidikan dan juga corak pemikiran generasi tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, informan juga memberi pendapat tentang kesan sosial apabila kadar kelahiran semakin menurun. Fenomena ini menyebabkan populasi menua semakin meningkat dan di mana golongan warga emas bertambah, tetapi jumlah warga kanak-kanak dan tenaga kerja muda semakin berkurangan. Keadaan ini boleh memberi tekanan kepada sistem ekonomi. Sekali, informan menegaskan bahawa mempunyai anak bukanlah satu-satunya kayu ukur kebahagiaan dalam perkahwinan. Kepuasan berkeluarga boleh hadir dalam berbagai bentuk,
Antaranya melalui sokongan emosi, komunikasi, pencapaian bersama dan juga kualiti masa antara pasangan. Sesetengah pasangan merasa bahagia dengan kehadiran anak, tetapi ada juga yang bahagia tanpa anak dan mereka tetap menjalani kehidupan yang harmoni. Apa yang paling penting ialah pasangan tersebut perlu memahami keperluan, matlamat dan juga kemampuan mereka sebelum membuat keputusan besar dalam hidup mereka. Secara keseluruhannya, temu buah ini memperlihatkan isu child free bukanlah sekadar pilihan pribadi tetapi mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat moden. Ia menuntut kita untuk lebih bersikap terbuka, memahami konteks kehidupan setiap individu dan tidak boleh cepat menilai keputusan individu lain. Masyarakat hari ini semakin bergerak ke arah kepelbagaian bentuk keluarga dan pilihan untuk mempunyai anak ataupun tidak adalah sebahagian daripada perubahan tersebut. Keadaan ini boleh memberi tekanan kepada sistem ekonomi khususnya dalam sektor pekerjaan, penjagaan warga emas serta struktur sokongan sosial. Pada sudut pandangan antropologi pula, fenomena ini menunjukkan perubahan bentuk keluarga yang dahulunya besar kini menjadi semakin kecil dan juga ringkas. Jika suatu ketika dahulu memiliki 8 hingga 10 orang anak adalah perkara normal, kini ramai pasangan hanya menginginkan 2 atau 3 orang sahaja anak. Malah ada sebahagian memilih untuk tidak mempunyai anak langsung. Ini menandakan perubahan budaya keluarga seiring perubahan gaya hidup moden. Itu sahaja untuk isu child free kali ini. Sekian, terima kasih.